Boleh bagi tahu apa superhero awak? Super power awak. Super power saya tahu bila orang tu lahir, bila orang tu meninggal. Ini orang panggil Megamind. Dah tahu yang akan datang tu. Baik. Macam mana awak tahu? Saya baca dekat batu nisan. Balik. Yang itu semua orang boleh buat. Balik. Next. Super power saya lain daripada lain, Cik. Macam mana? Saya boleh berkomunikasi dengan orang tanpa telefon, wifi maupun bluetooth, Cik. Menarik. Ini nama dia telepati. Ya ke? Suka berparti? Bukan. Ini kombinasi daripada otak ke otak. Menarik. Ini yang kita cari. On. Apa kekurangan dia? Kekurangan saya boleh guna super power saya ni dalam radius 10 meter, Cik. 10 meter? Macam kita ni? Itu namanya borak. Bersembang. Chit-chat. Ambil kursi letak tengah, kita borak sekarang. Nak 20 pun boleh. Panggil jerit. Oi. Udah. Next. Super power saya. Super power saya boleh sembuhkan luka orang, Cik. Kita boleh letak dia dekat medik. Betul. Tapi apa kekurangan dia? Kekurangan dia, bila luka dia dah sembuh, dia pergi ke orang lain. Dia main personal. Security. Aku tak nak yang